Hari ini Puan Su menyaksikan kerja-kerja pemotongan dahan-dahan pokok yang tinggi di persekitaran kediaman sebuah apartmen di Shah Alam, di mana Puan Su juga ada satu unit lah rumah di sini. Dan kerja-kerja pemotongan ini dilakukan kerana pokok dah terlalu tinggi. Dan sejak akhir ini kita dapati banyak fenomena angin ribut kencang yang menyebabkan pokok tumbang dan menyebabkan kadang-kadang isu-isu keselamatan kepada harta benda dan juga manusia. Jadi kerja-kerja pemotongan dahan ini menggunakan kren dan skylift. Dan kalau kita perhatikan dua orang petugas ni atau operator ni, Pak Su fikir sangat berpengalaman dan pastinya mereka mempunyai keberanian keberanian dan juga kemahiran yang sangat tinggi kerana melakukan kerja-kerja yang memang ada risiko, namun dengan pengalaman, keberanian dan juga kemahiran yang tinggi mereka dan mengambil kira ciri-ciri keselamatan yang standard, mereka dapat memotong dahan-dahan pokok yang tinggi. Dan pokok-pokok yang dipotong ini tidaklah dipotong sampai ke bawah, kerana selepas ini pokok ini akan dibiarkan untuk membolehkan dahan-dahan atau ranting-ranting yang baru tumbuh. Dan pokok ini tidaklah kelihatan tinggi selepas ni Dan dalam kehidupan kita, berani, pengalaman dan kemahiran sangat penting untuk kita berjaya dalam apa juga bentuk kerjaya ataupun usaha yang kita lakukan. Kita perlu ada keberanian, perlu ada pengalaman, kemahiran dan juga kecekapan dalam melakukan sesuatu tugas ini sangat penting Dan ranting-ranting ataupun daun pokok yang agak kecil akan diproses menggunakan mesin ni dan menjadi halus, dan kemudiannya mungkin akan dikeluarkan sebagai sisa hijau yang selamat dan diharapkan boleh digunakan sebagai baja kompos Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.